Syiah ni mewakili 10% daripada umat Islam. Dan kita orang Islam hari ni ada lebih kurang 2 bilion. Jadi kalau kita kata 10% tu 200 juta. Ramai juga tu. Pengikut dia tau. Rakyat Iran sendiri sudah lebih kurang 93 juta. Dan ada lagi beberapa juta di Iraq dan yang seumpamanya. Jadi ramai besar lah pengaruh dia tu. Jadi untuk kita kata rujukan nombor 1 bagi Syiah, dia nak kepada suatu pengkebumian yang selayaknya. Walaupun kita kata dari segi mazhab fiqh, kita tak bolehlah menangguhkan benda tu. Dan saya cuba juga mencari rujukan-rujukan Syiah ni. Cuma tidaklah mendalam sangat. Mana secara lebih-lebih kurang gitu lah. Mana Syiah sendiri pun, dia menggalakkan supaya jenazah tu dikebumikan sesegera mungkin lah. Cuma dia kata dalam kes Ayatullah ni, atas dasar pertimbangan keselamatan, pertimbangan politik, pertimbangan pengkebumian yang selayaknya dengan ketokohan dia tu, maka adalah di kalangan ulama Syiah ni membenarkan, diberi pengecualian. Walaupun ada juga yang tidak setuju, tapi ada yang memberikan pengecualian, boleh ditangguhkan sehingga hari ni lah, lama lah maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan kami, saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyudin bin Mak Yusof, dan kita berada dalam episod yang ke-77 daripada Ulas Sebentar, dan insya-Allah kita akan kembali mengupas dan berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan isu pembebasan Masjidil Aqsa, khususnya antara perkara yang tengah hangat berlaku pada hari ini, iaitu apa yang berlaku di Gaza, dan juga beberapa isu-isu yang berkaitan sama ada di Lebanon ataupun di Selat Hormuz, termasuklah apa yang sedang berlaku di dalam Israel itu sendiri. Dan sebelum daripada itu, saya mewakili seluruh kru Ulas Sebentar mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang masih terus bersama dengan kami, dan insya-Allah kami masih memerlukan sokongan kepada pergerakan kami ini, dan saya memohon bantuan daripada semua untuk membantu dan menyokong segala gerak kerja yang kita sama-sama bangunkan dan lakukan ini. Semoga ini menjadi sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita juga sediakan QR code bagi mana-mana yang ingin terus memberikan sokongan kepada perkongsian dan juga ulasan-ulasan yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi Ustaz Ding, kita hampir 2 minggu telah tidak bersiaran, dan ini merupakan minggu yang kita menyaksikan banyak perkara besar dan banyak perkara yang ramai orang tersilap faham, khususnya apa yang berlaku di dalam Gaza. Sebelum daripada kita masuk dalam apa yang sedang berlaku di Gaza, kita nak melihat ataupun nak membawa kepada penonton ini apa yang sedang ulas ataupun yang sedang disaksikan, apa yang sedang berlaku di Iran dalam tempoh ataupun dalam seminggu ini, dan akan berakhir hanya beberapa hari saja lagi, iaitulah perarakan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatullah Khamenei yang telah syahid terbunuh dalam serangan di awal tahun yang lalu. Dan kebanyakan orang menyangka bahawa mereka ni ataupun Ayatullah Ali Khamenei bersama dengan keluarganya telah selesai diuruskan jenazahnya, tetapi sebenarnya mereka ni telah menunggu waktu yang sesuai untuk melakukan upacara yang seperti, dan ini merupakan kebiasaan yang berlaku, ataupun bukanlah kebiasaan sebab benda berlaku ni jarang-jarang berlaku je, tetapi sejarah pernah berlaku, sebagaimana dengan kematian tokoh supreme leader Iran sebelum daripada ni, antara yang telah terbunuh pada awal ataupun pada pertengahan 80-an, ketika mana matinya Khamenei, yang juga menyaksikan upacara yang sama dilaksanakan, di mana perarakan jenazah Ali Khamenei bersama dengan keluarganya akan berlangsung selama seminggu, dan dibawa daripada ataupun bermula daripada Iran, dibawa ke Iraq, akan kembali ke Mashhad di Iran dan dikebumikan di sana, dan menyaksikan satu upacara yang dianggap sebagai upacara pengebumian yang paling ramai disertai oleh manusia pada abad moden ni. Dan setengah kata baru bukan abad moden ni, dalam sejarah rekod sejarah pun tak ada setara besar ni. Sehingga kan ada angka yang meletakkan bahawa mereka yang hadir dalam upacara khusus yang berada di Tehran hampir kepada 20 juta orang mari upacara penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Dan benda ni belum berakhir. Benda ni belum berakhir,
dan akan berlaku di Karbala dan sedang berlaku di Karbala kalau tak silap saya sampai di Karbala hari ni dan akan dibawa ke Mashhad. Dan ini merupakan perkara ataupun suatu perkara yang dilakukan oleh orang yang bermazhab Syiah lah, atas dasar-dasar pegangan mereka ni. Walaupun kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada perkara seperti ini, tapi ini merupakan perkara yang dilakukan oleh kerajaan Iran bagi memberi penghormatan terakhir kepada supreme leader mereka ni ataupun Ayatullah mereka ni. Dan ia bukan sahaja suatu gambaran kepada ramainya orang yang merindui dia, orang yang menyokong dia, tetapi ia merupakan suatu simbol kesatuan yang begitu besar. Dan kita dapat saksikan banyak daripada temuramah-temuramah kecil-kecilan yang dibuat, beberapa petikan-petikan, bahkan kenyataan-kenyataan yang pelik timbul. Sebahagian besar daripada mereka yang hadir ni ialah mereka yang dulunya menentang Ali Khamenei. Maknanya orang awam, ada yang dulu dia kata aku memang benci pada dia ni, aku memang tak berahi kepada dia ni. Tapi dengan berlakunya peperangan antara Amerika dan juga Iran, dan stand yang diambil oleh kerajaan Iran, serta bagaimana sejarah dan juga cerita-cerita pengorbanan yang dibawa oleh Ali Khamenei dan bagaimana dia bercita-cita untuk mati syahid, betul-betul telah memberikan suatu suntikan kepada rakyat Iran untuk bersatu di belakang kerajaan dan menyokong apa yang dibawa oleh kerajaan, khususnya dalam isu penentangan dan juga peperangan dengan mereka ni. Mula-mula ada orang tanya saya, dia kata betul ke jenazah Khamenei itu ada lagi ke tanah dah, ke simbolik je dibawa kanda saja? Kanda saja ke, simbolik saja ke? Jadi ramai dari kalangan kita, khususnya kita lah mazhab Ahli Sunnah ni, memang mana-mana tokoh sebesar mana sekalipun, maknanya takkanlah kita nak simpan jenazah dia tu sehingga 4 bulan. Jadi bila kita cari maklumat daripada sumber yang rasmi sendirilah, memang dia kata memang jenazah maknanya Ayatullah Khamenei itu sendirilah. Dia guna satu kaedah dipanggil macam dia letak dalam peti sejuk lah. Adalah peti sejuk dia tu, bentuk yang sesuai lah dengan jenazah Ayatullah tu. Dan dia bawa ke beberapa tempat lah di Iran. Di Iran tu, di Tehran, di Qom, tempat pusat pengajian agama dia, dan juga ke Karbala, tempat yang suci bagi orang Syiah, dekat dengan tempat kematian Sayyidina Hussein. Jadi dia bawa tu, timbul pula persoalan, sebab apa dia tangguh sehingga 4 bulan. Jadi benda ni mengikut daripada berita dalam Iran sendirilah. Maksudnya kita kata pengkebumian yang selayaknya bagi tokoh sebesar Ayatullah Khamenei. Sama ada kita setuju ataupun tidak setuju dengan Ayatullah Khamenei ni, dia ni dianggap sebagai rujukan nombor 1 Syiah dalam dunia Islam. Dan setakat yang saya tahu, sekurang-kurangnya kita kata Syiah ni mewakili 10% daripada umat Islam. Dan kita orang Islam ini ada lebih kurang 2 bilion. Jadi kalau kita kata 10% tu 200 juta, ramai juga tu pengikut dia tau. Dan rakyat Iran sendiri sudah lebih kurang 93 juta, dan ada lagi beberapa juta di Iraq dan yang seumpamanya. Jadi ramai besar lah pengaruh dia tu. Jadi untuk kita kata rujukan nombor 1 bagi Syiah, dia nak kepada suatu pengkebumian yang selayaknya. Walaupun kita kata dari segi mazhab fiqh kita tak bolehlah menangguhkan benda tu. Dan saya cuba juga mencari rujukan-rujukan Syiah ni. Cuma tidaklah mendalam sangat, mana secara lebih-lebih kurang gitu lah. Mana Syiah sendiri pun, dia menggalakkan supaya jenazah tu dikebumikan sesegera mungkin lah. Cuma dia kata dalam kes Ayatullah ni, atas dasar pertimbangan keselamatan, pertimbangan politik, pertimbangan hak kita kata pengkebumian yang selayaknya dengan ketokohan dia tu, maka adalah di kalangan ulama Syiah ni membenarkan, beri pengecualian. Walaupun ada juga yang tidak setuju, tapi ada yang memberikan pengecualian, boleh ditangguhkan sehingga hari ni lah, lama lah maknanya. Jadi benda ni juga bila kita baca dari segi politik Iran lah, dia nak menggunakan pengkebumian Ayatullah ni untuk, macam Ustaz Aman kata tadi lah, nak menyuntik semangat rakyat Iran ni
bersama dengan kerajaan, bersama dengan perjuangan menentang Amerika dan juga Israel. Jadi bila kita tengok majoriti rakyat ni hadir, dan setiap tempat ni boleh katakan juta orang yang hadir. Masing-masing kalau kita tengok dalam gambar, dalam video live pun ada, dalam berita-berita Arab ni ada disiarkan secara live, maknanya upacara sembahyang jenazah dan macam-macam lah. Rata-rata rakyat ni membawa bendera merah yang mana bermaksud membalas dendam. Dan kita akan mendengar lah mana ucapan. Kita boleh tengok live, ada siaran live dalam bahasa Arab, bahasa lain tu saya tak pastilah. Mana rata-rata rakyat ni melaungkan slogan mati mampus Amerika, mampus Israel. Dan bendera merah tu juga bermaksud kita mesti kena membalas dendam atas pembunuhan Ayatullah Khomeini ni. Jadi dengan jutaan orang yang mari, maknanya tindakan yang diambil oleh kerajaan Iran ni maknanya satu benda yang berjaya lah bagi dia. Sebab dia sekarang ni keadaan Iran, dia diserang oleh Amerika. Sekatan ekonomi, sekatan perniagaan minyak dia dah macam-macam lah. Jadi bila kerajaan ditekan sebegitu rupa, perkara yang paling penting sekali bagi dia sekarang ni ialah rakyat tu kena sokong dia. Kalau dia dalam keadaan ditekan, rakyat pula tak sokong, tu makin memang berat lah. Jadi bila dia gunakan upacara pengkebumian Ayatullah ni untuk membangkitkan semangat rakyat, dan jutaan rakyat keluar dan masing-masing melaungkan slogan mati Amerika Israel dan juga kita kena balas dendam atas kematian Ayatullah ni, ada ayat tu disebut seolah-olah rakyat ni memperbaharui bai'ah dan sokongan dia kepada kerajaan sedia ada. Jadi daripada sudut tu kita kata berjaya lah kerajaan Iran menggunakan upacara pengkebumian Ayatullah ni untuk membangkitkan semangat rakyat dan memperbaharui sokongan rakyat kepada kerajaan ni. Jadi maknanya pandai lah kita kata dari segi politik, maknanya berjaya lah upacara ni digunakan untuk mengukuhkan lagi sokongan kerajaan. Jadi bila kerajaan Iran dia tengok benda yang berlaku ni sebegitu besar sokongannya, jutaan orang hadir. Juta tu bukan kita membesarkan benda tu, kita boleh tengok sendirilah. Maknanya ulasan-ulasan berita tu memang live tu memang ramai orang. Jadi bila benda tu begitu, dia menguatkan lagi pendirian dan juga moral kerajaan ni nak berhadapan dengan Amerika dan juga Israel. Jadi bila berlaku gini, Amerika tidak akan berundur selangkah ke belakang ke, dua langkah ke belakang ke. Lebih-lebih lagi berada dalam situasi yang kita kata getih lah, rundingan dengan Amerika dan Israel ni. Jadi bila dia mendapat sokongan penuh daripada rakyat dia, maka kita kata pendirian Iran ni akan jadi semakin tegas, semakin solid bila dia berurusan dan juga berunding dengan Amerika. Jadi benda ni dibaca oleh Amerika, dibaca oleh Israel. Israel memang dia sangat memperhatikan apa yang berlaku di Iran sekarang ni. Sebab sebelum ni Israel dan mereka menjangkakan bila diserang mati pemimpin utama ni, rakyat Iran akan keluar untuk menjatuhkan kerajaan. Tapi dengan apa yang berlaku pada hari ni, benda tu kita boleh kata tinggal benda panggil angan-angan dan khayalan je lah. Jadi setakat yang berlaku ni kita boleh kata maknanya Iran memang berjaya lah. Dia mendapat akal sokongan rakyat dia dengan menggunakan upacara pengkebumian Ayatullah ni. Sebab tu dalam satu sudutnya kita kata bahawa strategi dan anggaran yang dibuat oleh Amerika serta Israel ini maknanya bukan sahaja salah, silap dan juga terbalik. Anggaran mereka akan melemahkan Iran, tapi sebenarnya semakin menguatkan Iran dengan kematian Ayatullah Ali Khamenei ini. Dan yang menariknya juga dalam upacara pengebumian ini ialah kita dapat saksikan pelbagai latar belakang daripada kumpulan-kumpulan serta negara-negara yang mari untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Dan termasuklah mereka yang bersama dengan Sunni ataupun mereka yang bersama dengan Syiah daripada awal, dan juga daripada negara-negara orang Islam ni boleh kata hampir ke semua mari, dan khususnya mereka yang terlibat dalam konflik ni lah, kecuali negara-negara yang mempunyai ataupun berlawan teruk lah dengan Iran, khususnya daripada negara-negara teluk. Tapi termasuklah negara teluk ni Saudi atau Wakil, dan ini memberi syarat yang cukup besar, dan ia menunjukkan suatu bentuk kesatuan dan juga untuk menunjukkan suatu bentuk penghormatan yang tinggi daripada negara-negara orang Islam kepada kerajaan Iran lah dengan apa yang berlaku ni. Dan dalam masa yang sama juga, antara benda menarik bila berlaku upacara penghormatan terakhir ni, dia pasang Iran cerdik lah, dia cerdik. Maknanya dia fikir detail.
Tidak fikir umur, dia fikir detail, sebutir-sebutir. Sehingga kan setiap delegasi yang mari tu, mereka ni akan diberi ruang untuk masuk, untuk memberikan penghormatan, baca ayat Quran dan sebagainya. Ikut anda lah, masing-masing nak baca dan sebagainya. Cuma disediakan qari yang khusus untuk dibacakan ayat Al-Quran khusus kepada setiap orang yang mari. Delegasi negara ni mari, dibaca ayat lain. Delegasi negara ni mari, dibaca ayat lain. Setiap delegasi yang mari dengan ayat-ayat yang berbeza, dan setiap ayat yang dibaca tu orang boleh faham daripada dia teguran ataupun makna yang tersurat dan tersirat daripada ayat tu dengan apa yang sedang berlaku dalam negara umat Islam, dengan negara ataupun dengan pendirian setiap negara yang mari. Dengan contoh bila mana wakil daripada Hamas, golongan pejuang mari, dia baca ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahdu. Memang satunya memang ayat tu sesuai dengan kematian Ali Khamenei, tapi ia ditujukan kepada delegasi tu. Dan termasuklah yang lain mari, daripada Malaysia pun mari, daripada negara-negara Arab pun dibacakan dengan ayat yang sesuai dengan pendirian mauqif ataupun pendirian politik masing-masing dengan isu yang berkaitan dengan dunia umat Islam. Dan ini satu isyarat yang besar lah, satu isyarat yang kita kata cerdik yang diberikan oleh Iran dengan ruang lingkup yang ada. Dan saya ada mendengar satu berita, dan juga lepas tu kita dengar satu ulasan dalam situasi yang berlaku ni. Sebenarnya ada benda yang menarik berlaku. Bila mana delegasi hok mari ke Iran ni, macam-macam pesan dan macam-macam kumpulan, termasuklah yang mari ni daripada Yaman, daripada golongan Ansarullah. Cumanya Ansarullah ni mari tu beri penghormatan ni samalah macam orang lain. Cuma yang menariknya adalah mereka ni menggunakan, bila mana balik, menggunakan kapal terbang yang dimiliki oleh Iran untuk hantar ke Sana'a. Dan memang kalau orang yang ikut isu di Yaman ni, orang akan tahu bahawa Iran memang tidak boleh menggunakan ruang udara di Yaman, atau lagi nak retah Saudi, nak masuk ke Yaman. Yang keduanya, mereka tidak boleh nak masuk ke Sana'a secara khususnya selepas daripada berlakunya operasi 2015, bila mana Saudi dan gabungan negara ni melakukan serangan sorang-sorang ke atas Ansarullah, ditutup ruang udara Yaman kepada Iran. Dan secara tidak langsung Iran telah bawa delegasi daripada Ansarullah ni menggunakan kapal terbang dia masuk ke lapangan, masuk ke ruang udara Yaman, dan mendarat di airport antarabangsa di Sana'a. Dan mereka ni masuk keluar mereka ni tanpa ada sebarang gangguan, dan tidak ada sebarang sekata, dan tidak ada sebarang bentuk ancaman daripada Saudi. Selalu dulu memang Saudi beri ancaman bahawa Iran tak boleh masuk ke ruang udara, dan mereka ni boleh diserang dan sebagainya. Maka orang boleh baca bahawa di sana seolah-olah adanya suatu isyarat bahawa hubungan Saudi dengan Iran ni telah berbeza sebelum daripada berlakunya perang antara Iran dengan Saudi, dengan mereka, dan dengan keadaan sekarang. Dan memang sebelum daripada ni kita telah mendengar desas-desus bahawa mengatakan bahawa Saudi sedang membuat hubungan daripada pintu belakang dengan Iran, khusus dengan Iran, untuk membuat satu bentuk perjanjian akan adanya tolak ansur antara kedua belah pihak, dan akan menggunakan ruang yang ada supaya masing-masing tidak memudaratkan satu di antara satu sama lain. Dan ini semakin hari semakin jelas lah, dan ini menunjukkan perubahan yang ketara berlaku kepada sekutu Amerika Syarikat. Dan dengan peristiwa penghormatan dan pengemubian ini juga, ya, kita nampak benda-benda ni semakin berlaku, dan ini melemahkan lagi kekuatan Amerika lah di rantau Asia Barat ni. Ya. Yeah. Dan maknanya kalau kita tengok jugalah dalam situasi walaupun kita kata tidak berlaku perang secara penuh di antara Iran dengan Amerika sekarang, tapi situasi tu situasi yang kita kata agak tegang jugalah. Sebab kalau tengok berita semalam pun Iran dia ada menyerang kapal pengangkut minyak yang cuba keluar daripada Selat Hormuz tanpa melalui keizinan daripada Iran. Kemudian hari ni pun kita tengok Amerika menyerang Iran kerana Iran ni katanya telah menyerang orang dulu. Jadi benda ni nak ceritanya dalam situasi yang getih sebegini, tapi Iran masih lagi berjaya mengatur majlis yang begitu besar,
bukan peringkat negara dia saja, bahkan kita kata peringkat rantau Iran, Teluk, Iraq dan seumpamanya. Jadi seolah-olahnya kita kata kita boleh baca daripada benda yang berlaku ni, kekuatan pengawal revolusi Iran lah dan juga kerajaan Iran tu sendiri, dia walaupun dalam situasi perang, dia masih boleh mengawal keadaan, dia masih boleh bergerak, dia masih boleh mengatur program yang begitu besar. Jadi benda ni merupakan kita kata suatu petunjuk kepada kemampuan kerajaan Iran menghadapi cabaran yang begitu kuat. Dan kita nampak bila Iran dia sanggup menganjur program yang begitu besar untuk dia menerima tetamu daripada 100 buah negara dalam keadaan getir sebegini, maknanya menunjukkan kemampuan yang sangat hebat lah yang ada pada kerajaan Iran. Dan juga kalau kita tengok antara benda, kalau kita boleh celah sikit lah, wakil daripada Rusia pun ada mari lah. Dia sebut satu benda yang menarik. Dia kata dia kagum lah dengan kekuatan Iran ni berjaya bertahan dengan serangan mereka dan juga Israel. Dan dia kata Iran ni dia menggunakan senjata Selat Hormuz tu tidak kurang hebatnya berbanding dengan senjata nuklear. Makna kesan dia tu dah pengaruh dia tu, walaupun Iran ni tidak ada nuklear, tapi dia pandai menggunakan Selat Hormuz tu seolah-olah macam nuklear juga kekuatan dia. Jadi kalau kita baca sikit sejarah yang semua orang tahulah, macam kita kata Amerika pernah menggugurkan bom nuklear, bom atom di Hiroshima dengan Nagasaki, maknanya tepat tu je lah yang orang matinya, walaupun kata 50,000, 60,000 orang mati. Tapi Selat Hormuz ni bila Iran guna, seluruh dunia terkesan. Jadi sebab itulah dia kata Iran dia bijak menggunakan senjata Selat Hormuz yang mana kekuatannya itu seolah macam ada nuklear juga. Dan dia kata, dia memperingatkan satu lagi, dia kata ada satu lagi senjata nuklear, iaitu laluan Babul Mandab. Dia pun nuklear yang kedua. Dia sebut, ni wakil daripada Rusia dia sebut yang hadir dalam upacara kita kata penghormatan terakhir lah kepada Ayatullah Khomeini ni. Jadi banyak benda sebenarnya yang kita boleh tengok, yang kita boleh ambil pelajaran lah daripada proses penghormatan terakhir dan juga pengkemumian Ayatullah ni. Yang pentingnya semangat rakyat Iran dan juga kumpulan-kumpulan mukawamah penentangan terhadap Amerika dan Israel ini semakin kuat dan semakin bersemangat. Kalau kita boleh masuk juga sikit kepada yang berlaku di Lebanon. Jadi bila Iran berunding dengan Amerika dan dia masukkan juga agenda Lebanon ni, dia membangkitkan lagi semangat pejuang-pejuang Hizbullah di Lebanon dan dia melemahkan semangat kita kata kerajaan Lebanon yang menurut saja syarat ataupun kita kata hala tuju yang dikehendaki oleh Amerika dan juga Israel. Jadi sekarang ni kita kata mihwar al-muqawamah, paksi penentangan terhadap Amerika dan Israel ni bukan dalam keadaan yang lemah, tapi dia semakin kehadapan lah dengan apa yang berlaku pada masa-masa yang terakhir ni lah. Menarik Ustaz dia sebut pasal Lebanon tu. Sebab untuk makluman semua sebenarnya Lebanon keadaan dia agak rumit pada hari ini. Sebabnya ialah kerajaan dia tidak beri kerjasama kepada kumpulan pejuang kita ni. Bahkan dia turut kepada Amerika dan juga Israel. Sebelum daripada ni kita nampak dah bibit-bibit dia dan kelemahan yang ada pada kerajaan Lebanon pada hari ini. Tapi yang peringkat yang terakhir ni mereka telah membuat suatu bentuk perjanjian dengan Israel sehingga kan seolah-olah telah menggadaikan Lebanon itu sendiri dan mendapat tentangan daripada rakyat dia. Iaitulah mereka telah membenarkan untuk Israel berada secara kekal di tanah Lebanon. Tanah Israel nak masuk ni ataupun yang telah masuk sekarang ni. Yang keduanya mereka juga membenarkan supaya Israel terus menyerang Lebanon tanpa ada sebarang tuduhan ataupun kita kata sebarang tindakan akan diambil kepada Israel. Dan alasan mereka ni kita kata tak boleh nak terima lah kalau kita tengok alasan-alasan yang diberikan oleh kerajaan ni. Ni semua alasan yang menunjukkan betapa lemahnya kerajaan Lebanon pada hari ni dan betapa mereka ni menjadi boneka kepada Amerika dan juga Israel. Dan ini perkara yang malang yang sedang berlaku di sebelah Lebanon dan tekanan yang besar berlaku kepada Hizbullah. Dan kita boleh tengok video-video keserangan yang dilakukan oleh Israel sekarang ni memang menggila lah dengan skala bom yang besarnya dan sehingga kepada masuk ke kawasan bandar-bandar. Dan ini merupakan suatu bentuk jenayah, tak tahulah berapa lapis jenis jenayah dah yang sedang disaksikan oleh masyarakat dunia, tapi tak ada orang yang boleh ambil tindakan kepada Israel lah dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan
kita juga menyaksikan antara perkara yang besar berlaku dalam minggu ini, ataupun sebelum kita masuk pada apa yang berlaku dalam Gaza, saya juga ingin sebutlah, ada beberapa orang sahabat tanya pula. Dia kata dah bila berlaku serangan berlaku kemarin lah, adakah Iran dengan mereka akan kembali berperang ataupun habis dah senjata ataupun perjanjian yang dibuat MOU baru ni pun kira pakai dah. Memang sebenarnya Iran sebut awal dah, perjanjian gencatan senjata ataupun MOU, persefahaman yang ditandangani oleh dua belah pihak ni sebenarnya memang tidak boleh dipercayai, dan Iran tidak meletakkan 1% pun kepercayaan kepada mereka. Bererti bahawa masing-masing dalam keadaan berjaga-jaga, cuma bila nak berlaku je. Cuma mungkin dalam tempoh sekarang ni dengan berlakunya World Cup, dengan suasana beberapa isu yang sedang berlaku di Amerika dan sebagainya, keadaan ni cuma yang orang tunggu ni adalah bila akan berlaku. Benda tu akan berlaku, cuma bila akan berlaku, waktu dia. Serangan dari sudut udara, laut, kemungkinan serangan melalui serangan tentera darat pun boleh berlaku, dan ini di antara kemungkinan yang berlaku lah. Dan perkara yang paling besar yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita dalam minggu ni, ramai orang kejut lah bila baca berita di mana telah dibuat pengumuman secara terbuka oleh wakil daripada Hamas, cakap kepada Hamas di dalam Gaza, cakap kerajaan Hamas yang telah memerintah Gaza lebih daripada 20 tahun, sejak daripada 2006 lagi, setelah daripada Hamas menang pilihan raya di Gaza dan mereka memerintah, walaupun hakikatnya mereka sepatutnya memerintah satu Palestin, tetapi oleh kerana Fatah yang bekerjasama dengan Israel menekan dan macam-macam lah cara dia guna, sehingga kan Hamas hanya boleh memerintah di kawasan Gaza. Dan ngetah 20 tahun ni satu pemerintahan yang lama, dan rakyat pun memang selesa dengan cara pemerintahan mereka. Tapi disebabkan oleh kerana peperangan yang berlaku dan Israel menggunakan ruang ni untuk menekan rakyat Palestin ataupun penduduk Gaza, mereka tak mampu nak menghapuskan para pejuang, mereka menekan rakyat, bunuh rakyat Palestin khususnya Gaza secara berterusan, dan mengambil tanah semakin banyak, dan tinggal hanyalah sebahagian kecil daripada Gaza diduduki oleh rakyat Gaza yang begitu padat. Dan mengikut daripada perjanjian-perjanjian yang berlaku sebelum daripada ni, bagaimana Israel sepatutnya tarik diri daripada Gaza, dan setelah daripada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Hamas, mereka telah buat keputusan untuk membubarkan kerajaan di Gaza. Dan saya tengok benda ni satu bentuk tekanan untuk diberikan kepada Israel. Cuma sahabat-sahabat kita tanya, dah bererti bahawa Hamas tak ada terus lah. Mana bubar Hamas ni di Gaza, kira para pejuang ni dah juang dah. Dah orang mati ramai sebelum daripada ni, lagu mana? Lepas tu lah ni soalan-soalan yang mungkin orang silap faham tentang apa yang sedang berlaku di Gaza. Kerana Ustaz Din kata. Ya. Jadi orang ingatkan bila Hamas bubar kerajaan dengan Hamas sekali terbubar. Mana tak ada terus. Tapi sebenarnya bukan begitu. Hamas ni sebagai sebuah gerakan organisasi mukawamah, pejuang kemerdekaan dan pembebasan Palestin dan juga Gaza itu sendiri, mereka tetap ada macam biasa. Cuma mereka tidak menjadi kerajaan. Jadi bila kita kata jadi kerajaan, tanggungjawab sebagai kerajaan ni di tempat seperti Gaza ni kena sediakan kemudahan asas, perubatan, hospital, makanan kena ada, kemudahan awam kena ada, air dan macam-macam tu menjadi tugas kerajaan. Jadi bila selama ni kalau kita tengok, walaupun telah dimeterai lah kita kata gencatan senjata di Gaza, di bawah kita kata Board of Peace yang diketuai oleh Donald Trump dan juga ahli jawatankuasa dia yang terdiri daripada beberapa buah negara Islam sendiri, ada Turki, ada Mesir dan yang macam-macam tu lah. Jadi ada dah jawatankuasa, nama pun peace dah, makna perdamaian dah, tapi yang berlaku di Gaza hari-hari bukan kedamaian, yang berlakunya pembunuhan. Sebab tu kita sebut beberapa kali dah sebelum daripada ni, lebih kurang 5-6 orang setiap hari mati syahid. Dan kalau kita tengok dalam musim World Cup ni, ada orang Gaza nak tengok bola je, buka khemah sikit, pasang TV pun kena bom juga, bukan satu kes, berapa kes lah. Jadi memang jahat lah kita kata. Jadi sebab tu kita sendiri pun rasa bingung lah dengan apa yang berlaku ni, di mana peranan orang tengah, khususnya kita kata negara-negara Islam sendiri yang ada dalam jawatankuasa tu, mengapa mereka tidak menekan Israel. Jadi sebab itulah bila melihat kepada situasi yang berlaku, kita kata setiap hari ada pembunuhan, makanan pun disekat, bantuan pun disekat,
satu alasan saja yang utama yang digunakan oleh Israel ialah kerana Hamas ada di situ. Jadi Hamas melihat semua perkara ni. Walaupun kita kata Hamas pada peringkat awalnya memanglah dia tidak setuju Board of Peace tu yang diketuai Donald Trump untuk mengawal dan mentadbir Gaza sebab dia orang luar. Dia bukan Donald Trump tu daripada mana. Jadi sepatutnya Gaza ni ditadbir oleh orang Gaza lah. Maknanya Hamas pun tak kisah kalau pilihan raya dia kalah pun kalah lah. Yang penting bukan benda tu dikuasai oleh orang luar. Tapi bila keadaan dia sudah menjadi begini, orang panggil sudah jadi amrun waqi' dah, realitinya tu kita nak lari daripada benda tu, maka dia mengambil pilihan yang kedua. Kalau ikut pada pelang gencatan senjata tau, peringkat pertama ada peringkat kedua. Peringkat pertama tu lebih kepada henti berperang dan memasukkan bantuan. Peringkat kedua ni dipanggil i'adatul i'mar, pembangunan semula Gaza dengan kerajaan teknokrat dan juga dimasukkan pasukan keselamatan pengaman antarabangsa dan yang seumpamanya. Jadi walaupun kata Hamas ni tidaklah setuju dengan pelang tu, tapi kita ambil sedikit ruang yang ada manfaat untuk rakyat. Oleh kerana Israel hari-hari membunuh rakyat dan juga menghalang dibawa masuk bantuan kemanusiaan atas alasan Hamas berada, maka Hamas kata tak apalah, kita letaklah jawatan sebagai kerajaan. Sebab kerajaan yang ada ni pun akhir-akhir ni pada masa perang 2-3 tahun yang terakhir ni adalah kerajaan darurat lah. Yang dulu tu kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi apa yang berlaku, Hamas meletakkan diri sebagai kerajaan. Jadi tokoh-tokoh Hamas yang ada jawatan pengaruh ni semuanya letak jawatan lah. Cuma yang adanya jawatan-jawatan teknikal saja. Jaga jalan, benda-benda gitulah, benda-benda basic, staff hospital apa benda tu. Maknanya tu kekal lah. Dia kalau nak suruh berhenti belaka, siapa dia nak jaga jalan dan seumpamanya dah. Jadi benda tu dia seolah-olahnya Hamas melepaskan tanggungjawab dia untuk memberikan kemudahan asas kepada rakyat. Jadi sekarang ni menjadi tugas Board of Peace di bawah Donald Trump dan juga orang tengah ni, mereka lah pula kena fikir macam mana nak mentadbir dan mengurus Gaza, membawa masuk kerajaan teknokrat ke Gaza untuk mentadbir Gaza. Kerajaan teknokrat tu memanglah satu tajuk yang menarik, tapi Israel sendiri pun dia pun tidak suka sebenarnya Hamas letak jawatan. Sebab kalau kita baca dalam media Israel lah, seperti yang diulas setiap hari oleh Wa'il Awad dalam channel Al-Ghaq tu, dia sebut bila Hamas umum keluar dan bubar kerajaan ni, Israel macam terkejut dan dia pun jadi dia kata ni tipu daya Hamas ni licik. Dia kata je letak jawatan, sebenarnya dia masih berkuasa di sebalik tabir. Tak kira lah Hamas berkuasa di sebalik tabir ke depan tabir ke. Itu cerita lain. Sekarang ni kerajaan tu bukan kerajaan Hamas. Dah dia kata dulu dia serang ni, dia sekat sebab Hamas. Dah Hamas tak ada dah. Atas kertas, di luar kertas tu kita dah nak menghukum lah niat orang. Jadi sebenarnya Israel dia tidak suka Hamas letak jawatan. Sebab bila Hamas letak jawatan, tidak ada alasan untuk dia menekan, mengepung, menyekat, membunuh. Dan antara syarat pelang kedua, peringkat kedua perdamaian keamanan di Gaza ni ialah Israel kena keluar daripada Gaza dan dimasukkan kerajaan teknokrat dan dimasukkan pasukan tentera pengaman di Gaza. Benda ni sebenarnya yang sangat ditakuti oleh Israel. Jadi sebab tu bagi dia bila Hamas letak jawatan ni buruk, satu benda yang tidak baik. Dia lebih suka kalau Hamas tu ada situ sebab dia pun tahu dia pun ada risikan dia. Mana kalau kita kira dari segi logik akal lah, selepas daripada Hamas dan Gaza ni diserang dan dibom berterusan selama 3 tahun, ada katalah Hamas tak mampu lah nak melancarkan serangan kepada Israel ni. Kita cerita dari segi hukum adat kebiasaannya. Israel pun tahu benda tu, tapi dia sengaja nak kalau boleh biar Hamas terus ada situ supaya dia boleh terus menyerang Gaza. Sebab benda ni bukan masalah keselamatan saja bagi saya, dia juga masalah politik. Jadi kalau Hamas ni tidak memimpin, kemudian orang luar, kerajaan teknokrat bebas masuk, jadi tak ada modal Israel dalam pilihan raya, khususnya Netanyahu nak menunjukkan suatu kejayaan. Dia boleh memusnahkan Gaza, boleh menjajah Gaza supaya boleh dijadikan modal pilihan raya. Tapi kalau misal kata dia telah menyerang Hamas, kemudian orang lain ambil alih, bukan kerajaan yang dipilih oleh Netanyahu ataupun tidak kena dengan matlamat Netanyahu tu untuk menghalau keluar orang Palestin daripada Gaza, maka tak ada modal lah Netanyahu untuk pilihan raya. Dan untuk makluman semua, sekarang ni di Israel kerajaan
sudah hampir terbubar dah kerana telah meluluskan pembubaran kerajaan Israel yang ada sekarang. Rasanya tinggal dalam 5 hari lagi kot. Selepas pada 5 hari ni ataupun lebih kurang tu akan menjadi kerajaan sementara je. Caretaker government saja sementara untuk pilihan raya. Akhir bulan Oktober akan dibuat pilihan raya kerajaan barulah di Israel. Jadi kalaulah Gaza ni diambil alih oleh kerajaan teknokrat yang mana bukan tu matlamat Israel daripada perang yang dilancarkan pada Gaza, makanya habislah modal politik. Tak ada modal. Jadi sebab itulah Israel sekarang ni dalam keadaan kita kata kelang kabut. Macam mana nak buat ni? Kalau betul lah Board of Peace Donald Trump dan orang-orang tengah ni Mesir dan seumpamanya penjamin kepada perjanjian gencatan senjata ni bertindak memasukkan kerajaan teknokrat, dan kalau ikut pada pelang asal tu bila kerajaan teknokrat tu ada, bawa masuk pula pasukan pengaman antarabangsa di Gaza, Israel kena keluar daripada Gaza. Tahu? Sebab pasukan pengaman yang akan ambil alih kawasan yang dijajah oleh Israel. Dan dulu kalau kita ingat awal-awal dulu Israel menguasai lebih kurang 60% lebih Gaza. Sekarang ni Netanyahu suruh kuasai sehingga 70%. Yang tinggal kepada orang Gaza hanyalah 30% daripada Gaza. Jadi mungkin Hamas telah membaca lah kita kata pergerakan Netanyahu di Gaza dan juga tarikh pilihan raya Israel tu. Sekarang ni lah masa yang sesuai kita keluar daripada kerajaan. Walaupun orang nampak macam kita ni mengalah, tapi hak ni orang panggil pengunduran yang strategi. Bukan Hamas yang rugi besar di sini, walaupun Hamas tidaklah untung besar juga, tapi yang lebih rugi besarnya adalah matlamat kerajaan Netanyahu tu tidak tercapai. Jadi kita tunggulah apa yang akan dibuat oleh Board of Peace, macam mana dia nak masukkan kerajaan teknokrat dan seumpamanya. Jadi benda ni bukan kita kata mengalah, tapi mengundur ke belakang sebagai suatu taktik untuk mendapat keuntungan yang lebih besar lah. Dan di antara perkara yang membimbangkan Israel bila Hamas buat gini ni, ataupun bila pemerintahan Gaza ni akan dimasuki ataupun diambil alih oleh Board of Peace ataupun kumpulan teknokrat, ialah perkara yang membimbangkan mereka ialah jenayah-jenayah mereka ni akan terbongkar. Sebab bila orang luar masuk, antara masalah yang berlaku di Gaza pada hari ini ialah dari sudut penyaluran maklumat. Masalah lain itu banyak lah. Cuma kita nak cerita dari sudut penyaluran maklumat ni ialah disekat oleh Israel. Dan kalau kita baca daripada awal peperangan ni pun, antara target Israel adalah wartawan. Dan wartawan-wartawan ni yang membuat laporan dan membuat rekod. Dan laporan-laporan dan rekod ni kayak gini, kalaulah kerajaan teknokrat yang akan mengambil alih, berarti bahawa akan masuk ramai orang luar yang akan mengambil maklumat-maklumat yang ada dengan kerajaan Gaza yang ada pada hari, dan mereka akan verify maklumat tu. Dan rekod-rekod ni secara kita panggil secara teliti telah memang disimpan oleh kerajaan Gaza sendiri. Sebab tu kalau kita ingat mereka yang terbunuh di Gaza, dan angka dan nombor yang diberikan 70,000 ni bukannya angka rambang, bukannya angka yang kita anggap sebagai anggaran dok. Memang ada nama seorang-seorang orang yang terbunuh, termasuklah mereka yang hilang, yang masih dianggap sebagai hilang. Maknanya ada suti-suti, dan laporan-laporan yang akan diambil dan akan membawa satu masalah yang besar pada Israel lah. Kerana kita tahu pada hari ini, walaupun Board of Peace ni kebanyakannya memang orang Donald Trump, orang yang menyokong Israel, cumanya akan ada ruang yang lebih luas dan lebih mudah untuk mengakses maklumat-maklumat ni daripada orang yang menyokong Gaza dan juga yang menyokong Palestin. Dan sekarang ni pun daripada Amerika sendiri pun ramai telah berani sekarang ni mempersuarakan benda-benda yang seperti ini. Dan satu perkara yang para pendengar mesti faham bahawa di Gaza, walaupun telah dibubarkan kerajaan Gaza yang diperintah oleh Hamas, tetapi Hamas tetap masih kekal sebagai suatu badan, satunya politik dan juga kumpulan penentang atau pembebasan untuk membebaskan Palestin, Baitul Maqdis daripada Israel ni kekal. Cuma pergerakan mereka selepas daripada mana ni mungkin tu aturan mereka lah, susunan mereka lah. Yang pastinya bahawa walaupun benda ni yang mana kalau kita sebagai orang biasa kita boleh fikir, kalau orang luar ngetoh di Gaza sekalipun, teknokrat, orang luar, mereka tak akan mampu nak memegang semua jawatan dalam kerajaan sehingga kepada tahap paling bawah. Mereka ni hanyalah menjadi orang yang meretoh di peringkat atas saja.
siapa yang akan melaksanakan? Orang yang sama juga dalam badan kerajaan dan sebagainya. Dan ini kita tahu penduduk Gaza majoritinya menyokong perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa bersama dengan Hamas dan juga para pejuang. Dan kita mengharapkan taktik yang digunakan oleh Hamas ini merupakan taktik yang memberi tekanan dan juga kesan yang besar lah. Dan kita sebagai orang luar ni, kita tak boleh nak judge Hamas dan juga para pejuang atas apa yang gerakan dan juga keputusan yang diambil. Dan kita yakin apa juga keputusan mereka buat, itulah merupakan keputusan yang terbaik. Dan insya-Allah kita yakin dan percaya bahawa mereka ni berada dalam pemeliharaan dan juga bantuan daripada Allah Ta'ala dan setiap langkah yang mereka ambil. Dan kita juga saya nak menyeru kepada semua penonton untuk kita juga rajin-rajin lah tengok video-video yang dikeluarkan oleh Hamas sekarang ni. Sekarang ni benarnya banyak sangat video yang dikeluarkan oleh Hamas daripada video-video para pejuang yang telah berjuang, yang telah syahid. Banyak dia keluar. Hampir seminggu tu ada 2-3 video boleh tengok. Dan untuk mengambil semangat dan untuk melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh mereka, bagaimana keyakinan mereka dengan janji daripada Allah Ta'ala, dan bagaimana mereka ini mengambil tugas dan menggalas tanggungjawab yang telah ditinggalkan oleh setiap orang Islam, iaitulah bagi membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kita mesti terus bersama dengan mereka dan memberikan sokongan. Dan kita mengakhiri, saya rasa tu di antara beberapa perkara yang kita boleh kongsikan dalam pertemuan kita pada kali ini. Dan insya-Allah kita akan berkongsi dengan lebih baik di masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan ini dan juga usaha yang kita lakukan ini semuanya merupakan apa yang diucapkan oleh Abu Ubaidah, innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sesungguhnya ini merupakan jihad pada jalan Allah, sama ada kita mendapat kemenangan ataupun syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.